Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Sadri bin Muhammad Almi akan membentangkan bahagian pengenalan rasuah. Rasuah satu perkataan yang mampu merosakkan integriti, menjejaskan keadilan dan menjadi penghalang utama kepada kemajuan negara kita. Tetapi apa sebenarnya rasuah? Secara mudahnya, rasuah ialah penyalahgunaan kuasa atau kedudukan yang mendapatkan habuan, faedah atau kelebihan secara tidak sah untuk diri sendiri maupun orang lain. Ingat, integriti adalah melakukan apa yang betul, walaupun tiada sesiapa yang melihat. Rasuah boleh hadir dalam pelbagai rupa dan bentuk. Antara yang perlu kita waspada termasuklah: pertama, suap, iaitu memberi atau menerima wang atau hadiah sebagai dorongan. Kedua, pecah amanah, menyalahgunakan harta atau tanggungjawab yang telah diamanahkan. Menyalahgunakan harta atau tanggungjawab yang telah diamanahkan. Ketiga, penyelewengan, menggunakan dana atau peruntukan untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Keempat, dan yang terakhir, kronisme serta nepotisme, iaitu memberikan kelebihan kepada saudara atau kenalan tanpa melihat kepada merit. Jangan dipandang remeh kerana kesan rasuah amatlah dahsyat. Ia merugikan ekonomi dengan menjejaskan pelaburan serta peluang pekerjaan. Ia menjejaskan keadilan sehinggakan perkhidmatan menjadi tidak adil dan hak rakyat terabai. Rasuah juga merosakkan moral dengan menghakis nilai integriti masyarakat. Dan akhirnya, ia menghalang pembangunan apabila dana yang sepatutnya untuk rakyat gagal sampai ke sasaran. Oleh itu, marilah bersama-sama kita bina negara yang bebas daripada rasuah melalui 3 langkah mudah. Pertama, jadi contoh dengan mengamalkan integriti dalam setiap tindakan. Kedua, tolak rasuah. Jangan beri dan jangan terima. Ketiga, laporkan sebarang kes rasuah kepada pihak berkuasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Konsep rasuah. Dari perspektif akademik, konsep rasuah didefinisikan sebagai sebarang bentuk pemberian atau penerimaan suapan sebagai dorongan atau upah bagi seorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi berdasarkan acuan perundangan negara, konsep ini diperincikan lagi melalui Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang membahagikan kesalahan rasuah kepada beberapa bentuk perlakuan utama. Ini termasuklah membuat, menawar, meminta, menerima suapan, kesalahan membuat tuntutan palsu, serta isu salah guna kuasa atau kedudukan untuk kepentingan pribadi. Pengenalan kepada Seksyen 17A Akta SPRM 2009 telah meletakkan liability korporat ke atas organisasi sekiranya orang yang bersekutu dengannya terlibat dalam jenayah rasuah. Oleh yang sedemikian, konsep pencegahan yang efektif memerlukan pelaksanaan tata cara mencakupi yang berteraskan kepada prinsip trust, iaitu top level commitment, risk assessment, undertake control measure, systematic review dan juga training and communication bagi menutup segala ruang serta peluang berlakunya penyelewengan dan rasuah ini. Latar belakang isu mengenai rasuah di Malaysia. Secara latar belakang, senario rasuah masa kini menunjukkan peralihan trend yang membimbangkan apabila rasuah bukan sekadar pada perbuatan kola biru. Sebaliknya telah didominasi oleh jenayah kola putih yang berskala besar, berskala nasional di mana melibatkan golongan profesional yang berpendidikan tinggi serta pengurusan atasan yang memanipulasi sistem tadbir urus demi keuntungan peribadi. Jadi, dalam ekosistem global, segala rasuah ni, skandal rasuah antarabangsa yang berskala mega seperti kes Airbus telah memberikan impak kewangan dan reputasi yang sangat parah kepada sebuah organisasi perniagaan. Jadi,
Keperluan kepada tindakan pencegahan segera ini bertitik tolak daripada kesan sistematik jenayah rasuah yang bersifat merosakkan secara menyeluruh. Di peringkat individu, penglibatan dalam rasuah bukan saja mencemari maruah diri, malah menghasilkan sumber pendapatan yang tidak berkat. Manakala di peringkat komuniti pula yang meruntuhkan keadilan sosial masyarakat. Dari sudut makro, implikasi rasuah bertindak sebagai ejen pemusnah ekonomi negara menerusi ketirisan dana awam, kehilangan keyakinan pelabur asing, dan penggugatan keselamatan negara. Menyedari hakikat bahawa integriti merupakan perosak generasi, komitmen transformatif menerusi inisiatif seperti Pelan Anti Rasuah Nasional telah diluncurkan oleh kerajaan bagi memastikan kelestarian tadbir urus yang telus serta bebas rasuah demi masa depan negara. Seterusnya saya mempersilakan sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syamsul Dahadi bin Muhammad Jan akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Pembentangan pada hari ini adalah berkaitan dengan skandal rasuah Jabatan Air Negeri Sabah, yang mana ini merupakan satu kajian kes yang sebenar. Skandal ini berlaku pada ketirisan ini berlaku pada tahun 2010. Kita sedia maklum bahawa Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan 3.3 bilion ringgit kepada Kerajaan Negeri Sabah bermula daripada tahun 2010 lagi untuk kegunaan untuk membaik pulih saluran paip dan membina loji rawatan. Akan tetapi berlaku ketirisan ataupun berlaku rasuah di sebalik projek-projek yang telah berlaku. Pada tahun 2016, kerajaan SPM telah mengejutkan negara yang mana sedang telah melaksanakan satu operasi iaitu Sabah Water Gate untuk membuat tangkapan dan penyelidikan, yang mana terdapat beberapa suspek yang terlibat, iaitu antaranya adalah pengarah Jabatan Air Negeri Sabah bersama dengan isterinya dan timbalan pengarah Jabatan Air. Okey, bagaimana dana ini tertulis adalah yang mana pihak pelulus telah memecahkan projek ini kepada projek-projek yang kecil, yang mana projek-projek tersebut yang boleh diluluskan oleh pihak tertuduh. Pihak tertuduh iaitu pengarah dan timbalan pengarah. Dikecilkan seterusnya proyek-proyek tersebut diberikan kepada proksi-proksi yang telah mereka wujudkan. Antaranya lah terdapat 38 syarikat yang telah diorang wujudkan. Okey, yang mana monopoli syarikat proksi ini sebanyak 38 syarikat milik ahli keluarga dan atau kroni digunakan untuk menyapu bersih kontrak-kontrak yang telah ditawarkan. Setelah itu, apabila mereka mendapat kontrak tersebut, mereka telah membuat persetujuan yang mana 27 hingga 30% daripada dana tersebut hendaklah dipulangkan kepada pengarah Jabatan Air. Dan apa yang berlaku adalah impaknya terhadap rakyat dan negara, yang mana sekarang ini telah menyita ratusan juta emas, geran-geran tanah serta beberapa jongkong-jongkong emas, di mana kerampasan ini telah ditemui di pejabat-pejabat dan di kediaman suspek itu sendiri. Ketirisan ini apabila berlaku ketirisan ini, maka bekalan air bersih di Sabah terganggu selama bertahun-tahun. Rakyat berada pedalaman tidak mendapat bekalan air bersih yang sepatutnya. Okey, skala kerugian dan nilai rampasan utama adalah sebanyak dana infrastruktur terlibat adalah 3.3 bilion. Wang tunai yang disita di pejabat adalah 52 juta ringgit. Kadar sogokan ataupun jumlah yang dipulangkan adalah 27 hingga 30%. Ini menyebabkan, apabila berlaku rasa begini, ini menyebabkan
hakisan kepercayaan awam kepada Jabatan Air Negeri Sabah. Seterusnya, kerana skandal ini juga merosakkan imej penjawat awam dan menutup peluang kontraktor tempatan lain yang lebih layak. Okey, sekian daripada saya, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan langkah-langkah mementeras rasuah dalam negara. Tidak lain tidak bukan yang pertama, iaitu menanam sifat anti rasuah dalam diri individu merupakan benteng pertama dan paling utama dalam memerangi gejala ini. Biarpun sebuah negara mempunyai undang-undang yang ketat dan sistem yang canggih, ia tetap akan runtuh jika moral dan integriti manusianya rapuh. Bagaimana sifat anti rasuah dibentuk? Sifat anti rasuah tidak lahir secara semula jadi, ia perlu dididik, diasuh dan dibiasakan sejak kecil lagi. Apabila seorang individu mempunyai pegangan integriti yang teguh, mereka akan melihat rasuah sebagai satu perkara yang menjijikkan dan berdosa, bukan satu peluang untuk cepat kaya. Dalam kalangan orang awam, iaitu dalam kehidupan seharian kita, bila mana seorang pemandu kereta telah ditahan oleh anggota polis trafik kerana kesalahan memandu melebihi had laju ataupun melanggar lampu isyarat ataupun kesalahan lainnya, pemandu tersebut tidak menawarkan wang sogokan ataupun bahasa kiasan yang sering kali kita sebut, iaitu duit kopi, duit pelincir ataupun seumpamanya kepada anggota polis tersebut bagi melepaskan diri. Sebaliknya, ia menerima kesalahan tersebut dengan hati yang terbuka, meminta maaf dan bersedia membayar saman yang dikeluarkan mengikut saluran undang-undang yang betul. Seterusnya, iaitu menekankan penerapan nilai-nilai Islam, khususnya dalam masyarakat majoriti Muslim. Dalam Islam, rasuah bukan sekadar satu kesalahan undang-undang sibil, tetapi merupakan satu dosa besar yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap penerima, pemberi dan perantaranya. Bagaimanakah nilai Islam membina benteng anti rasuah? Penerapan nilai Islam membina kekuatan dalam diri individu melalui konsep keimanan dan ketakwaan. Apabila nilai-nilai Islam ini dihayati, seseorang itu tidak memerlukan CCTV ataupun penguat kuasa di hadapan mata untuk bertindak jujur. Sebagaimana sejarah membuktikan bahawa ketegasan kepimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencontohi kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memadamkan lampu minyak milik negara apabila berbual urusan peribadi. Pimpinan ini memisahkan antara urusan peribadi dan urusan rasmi. Beliau menolak hadiah tersebut kerana menganggapnya sebagai hadiah kepada pegawai yang merupakan bentuk rasuah tersembunyi demi menjaga kesucian amanah yang dipikul. Kesimpulannya, penerapan nilai Islam merupakan konsep integriti daripada sekadar peraturan pejabat kepada tuntutan akidah dan ibadah. Apabila seorang bekerja dengan niat lillahi ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, maka rasuah secara automatik akan dipandang sebagai satu perkara yang jijik yang wajib dijauhi. Baik, sekadar itu sahaja daripada perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan mengelakkan rasuah. Yang pertama adalah mengamalkan integriti peribadi dalam kehidupan seharian dengan menolak sembarang sogokan walaupun kecil seperti hadiah ataupun imbuhan yang boleh mempengaruhi sesuatu keputusan. Individu yang berintegriti perlulah mempunyai prinsip ketulusan dan kejujuran, membentuk imej diri yang bersih serta dihormati. Seterusnya adalah kesedaran agama. Kesedaran agama ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk akhlak dan moral seseorang. Hal ini kerana dalam Islam, rasuah dianggap dosa yang sangat besar yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesedaran ada dalam diri seseorang, ia akan mengingatkan bahawa setiap perkara yang kita lakukan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Penghayatan agama juga mendorong individu menjauhi rasuah kerana sedar ia menyalahi undang-undang dan menjejaskan keberkatan. Dan yang ketiga adalah pengurusan organisasi, yang mana ia perlulah menguatkan sistem pengurusan dengan menyediakan saluran aduan yang mudah dan selamat, melaksanakan audit berkala serta pemantauan dalaman bagi mengesan kelemahan sistem yang boleh membuka kepada rasuah. Yang keempat adalah mengelakkan konflik berkepentingan. Individu yang memegang jawatan penting mesti mengelakkan konflik kepentingan
dengan memastikan keputusan dibuat secara adil dan telus tanpa mencampur baurkan dengan keurusan peribadi dengan tugas rasmi. Sebagai contoh, seorang pegawai tidak boleh meneluskan projek yang melibatkan ahli keluarga atau syarikat sendiri kerana tindakan sebegini membuka ruang kepada rasuah. Dan yang kelima adalah semua pihak perlu berganding bahu dalam usaha memberantas rasuah. Kerjasama antara kerajaan, swasta dan masyarakat melahirkan ekosistem yang telus dan berintegriti. Apabila kerajaan melaksanakan undang-undang tegas, sektor swasta mengamalkan ketelusan dan masyarakat berani menolak rasuah, usaha pencegahan akan lebih berkesan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, rasuah merupakan satu jenayah yang memberikan kesan negatif yang sangat besar kepada individu, masyarakat, dan juga negara. Langkah-langkah pencegahan yang telah dibincangkan seperti pendidikan integriti, penerapan nilai agama, penguatkuasaan undang-undang yang tegas, pengukuhan, sistem pengurusan dan penglibatan masyarakat mampu memberikan impak yang positif dalam usaha memberantas rasuah di negara kita. Langkah-langkah ini bukan sahaja dapat mengurangkan peluang berlakunya penyelewengan, malah dapat melahirkan individu yang lebih beretika, yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta membuat keputusan. Di samping itu juga, kerjasama daripada semua pihak amat penting bagi memastikan usaha dalam mencegah rasuah ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kerajaan perlu memperkukuhkan sistem tadbir urus dan penguatkuasaan undang-undang, manakala sektor swasta pula perlulah mengamalkan budaya kerja yang telus dan berintegriti. Pada masa yang sama juga, masyarakat perlu memainkan peranan, yaitu dengan menolak rasuah serta melaporkan sebarang salah laku yang berlaku di mana-mana sahaja yang mereka dapat lihat. Oleh itu, usaha memberantas rasuah perlu dilaksanakan secara berterusan dan tidak boleh dipandang ringan. Dengan adanya komitmen daripada semua pihak, negara dapat mewujudkan persekitaran yang lebih telus, yang lebih adil, dan yang lebih bertanggung jawab. Akhirnya, usaha ini akan membantu meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, memperkukuhkan ekonomi negara, dan akan memastikan juga pembangunan yang mampan demi kesejahteraan generasi masa kini dan juga akan datang. Semoga kita semua tidak melibatkan diri kita di dalam budaya rasuah, tidak kira di mana sahaja kita berada. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.